Maksud hadis, siapa yang tidak suka satu perkara daripada pemerintahnya, maka hendaklah ia bersabar, kerana sungguhnya siapa yang mengambil langkah berontak terhadap pemerintah sekadar sejengkal sekalipun ia mati, maka mati jahil. Mati jahil, apa yang dimaksudkan dengan bersabar? Sehingga kita hendak menentang penentangan yang macam mana? Jawabnya, hadis ini apabila maknanya pemerintah melakukan satu perkara maksiat dan maksiat itu tidak menyebabkan bahawasanya mudarat kepada orang ramai, maka kita kena bersabar. Kalau dia melakukan kezaliman yang tidak menzalimkan orang ramai jadi mudarat, maka kita kena bersabar. Seperti maknanya seorang pemerintah yang dia ni minum arak, maka kita kena bersabar, kita nasihat dia. Tapi kalau pemerintah ni bukan minum arak, dia membenarkan kilang-kilang arak, kita tak boleh sabar tu. Jadi sabar ni makna bertempat. Sebab tu ada pula hadis lain, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Kalau tengok depan mata berlaku, sekali siapa pun yang berlaku buat, hendaklah dicegah. Dalilnya Sayyidina Umar telah dibaca hadis ini oleh seorang lelaki. Nampak? Apabila dia memakai baju yang diberi oleh anaknya, masa tu buat bagi kerajaan, bagi harta, seorang dapat semetar je kain. Semetar ni tak cukup nak buat baju. Jadi Sayyidina Umar Perdana Menteri boleh semetar, anak dia Abdullah bin Umar boleh semetar juga. Sama-sama 1 meter. Jadi sama-sama tak boleh buat baju. Nak buat tapal baru boleh. Hak anak dia beri kayah. Faham ke? Jadi boleh beri kayah, boleh buat baju 2 meter. Jadi orang tengok Sayyidina Umar boleh buat baju, rakyat dah boleh buat baju, orang panggil Sayyidina Umar telah seleweng harta kerajaan. Nampak? Padahal Sayyidina Umar hak anak dia beri sebelah. Nampak lagi? Adil Sayyidina Umar. Nak? Laki-laki ni tegur, hai Umar, Nabi pernah bersabda, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi. Nabi sabda, siapa tengok kemungkaran, tegur dengan kuasa. Nampak? Dengan tangan lah. Maka hari ini aku tanya, dari mana kamu dapat baju, sedangkan semua rakyat tidak cukup nak buat baju. Dan menteri kan tu, pemerintah lah. Pemerintah tu, tapi zalim, bukan zalim memberi keburukan pada rakyat, zalim diri dia sendiri kan. Tapi dia tak zalim, salah suka je, maka ditegur. Umar kata, hak anak aku beri, selesai masalah. Nah, ada pun pemerintah yang bukan maknanya zalim diri sendiri, maksiat diri sendiri saja, tetapi telah menolak Islam di dalam negara, yang memberi ancaman jangan laksana hudud. Kalau laksana hudud kita takak orang tu, sehingga menyebabkan Islam jadi hina perik di mata dunia sekarang ini. Faham tak? Kalau hak gini kita tidak boleh bersabar. Kalau sabar gini punah jahanam dengan kita-kita semua. Faham? Bandingannya salat jemaah Tok Imam, Nabi kata jangan baca panjang. Nak ra'i kepada orang belakang, ada orang tua, ada budak-budak, ada orang puang, ada orang sakit, maka sederhana. Khairul umuri awsatuha. Maka kalau ada dalam kampung kita Tok Imam yang memang baca panjang juga sehingga merungut habis belakang, sabar, jangan pecat Tok Imam tu. Faham? Nasihat dengan baik. Tu hak bersabar. Mudah-mudahan dia akan jadi baik. Jadi pendekkan semayang lain. Hak ni kita sabar. Pasal apa? Pasal tidak mudarat itu menyebabkan rosak. Nampak? Cuma orang tak puas hati lah. Dah lah baca tu panjang surah, slow pula. Sabbihisma rabbikal a'la. Sudah kerja lah. Faham tak? Sabarlah dah nak guana dah dia tu imam dah. Tak, jangan pecah. Tapi kalau yang menyeleweng apa yang diperintahkan dalam solat berjemaah, cak. Hak tu kena turunkan dia daripada menjadi tu imam. Tu imam semayang Isya 6 rakaat, subuh 9 rakaat, sama-sama gitu, maka hak tu kita pecah. Tak ambil lagi, bekah rendang dalam kolam. Faham? Tu faham ke? Hak mana patut sabar, hak mana tak boleh sabar. Ni sudah menghina Islam, menyebabkan kafir-kafir naik di atas agama Islam. Nampak? Bercambah naik gereja dan sebagainya. Islam semakin perik, semakin perik. Semua orang boleh memperkatakan Islam, boleh hina Islam. Tak ada akta tentang orang murtad. Ramai yang tukar agama. Ni tak sabar. Tak boleh sabar. Soalan seterusnya.
Apa hukum untuk guru alim ulama mengambil upah atau diberi upah untuk kuliah agama, sembahyang hajat dan lain-lain ibadat agama? Ni tanya selalu dah, dok puas hati tu. Jawabnya tidak apa. Nah, bila orang alim ni kerja-kerja berkait dengan agama, contoh tok imam, contoh ustaz, contoh muallim, tok guru, contohnya mujahidin, contohnya lagi tok bilal, diberi gaji atau diberi wang, harta, mereka boleh ambil. Siapa kata? Sayyidina Uthman nampak bin Affan radhiyallahu an, sahabat Nabi, 2 kali jadi menantu Nabi. Jadi fatwa yang terkenal membenarkan orang alim yang kerja bab agama ambil gaji, Sayyidina Uthman. Faham lagi? Masa Sayyidina Abu Bakar sibuk memerangi orang murtad. Jadi orang yang kata tak boleh ambil gaji kalau kerja bagian agama, dia bijak pada Sayyidina Uthman. Betul tak? Ni sebut dalam kitab. Tengok kitab Fathul Bari, tengok kitab Bahrul Mazi, tengok kitab Aunul Ma'bud, Syarah Abu Daud. Sayyidina Uthman fatwa boleh ambil gaji tok imam, tok bilal. Ada pula orang fatwa kalau tok imam dia gaji tak sah ikut. Ni fatwa mengarut. Faham? Dia tasawuf jangan lebih daripada syarah. Faham? Jangan lebih daripada sahabat. Yang tak bolehnya tok guru, tok imam, tok bilal, tok peti, dia bukan nak cabut agama, nak pitih semata-mata yang menjadi matlamat dalam hidup dia. Ni rosak. Faham? Jadi jangan nak duit orang. Kita jadi imam, orang beri sumbangan, tak apa, nafkah itu halal. Faham? Matlamat kita nak imarahkan, nak hidupkan masjid. Orang ngajar nak menyampaikan ilmu. Orang beri hadiah kita terima. Dalil kita sebut tadi 2 orang yang hebat, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, terima wang mah bila orang beri dia ngajar. Dan Imam Syafi'i nak adu dengan kita. Kita hebat dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i umur 5 tahun ngapal Quran dah. Faham? Kita 15 duk kucat haid lagi. Nah, Imam Syafi'i 9 tahun umur dia membaca Quran di rukun Yamani. Sehingga orang kata siapa yang nak pergi menangis, pergilah dengar Imam Syafi'i membaca Quran di rukun Yamani Kaabah. Semua orang mari dengar Imam Syafi'i mengaji, keluar air mata. Sebab apa? Hati sangat bersih. Nampak? Kita ngaji orang nangis tak? Orang tanya. Orang dari Yaman berjalan 600 km nak pergi di mana? Nak pergi dengar Imam Syafi'i, seorang budak ajaib 9 tahun umur, ngaji di rukun Yamani, keluar air mata orang dengar. Daripada Mesir dekat 1000 kilo mari nak dengar Imam Syafi'i. Pada cek ni hebat tak Imam Syafi'i? Hebat. Semayang dalam Kaabah, semayang tahajud 2 rakaat Imam Syafi'i, sama dengan Sayyidina Uthman. Rakaat pertama 15 juzuk, rakaat kedua 15 juzuk, 1 tahajud, khatam Quran. Ni sebut dalam manaqib. 2 orang je pernah buat, Imam Syafi'i dengan Sayyidina Uthman. Nampak? Hebat begitu pun Imam Syafi'i, orang beri 20,000 wang mah dia ambil. Nak kata dia dunia, berani kata? Nampak? Jangan kata gitu. Jangan hati nak dunia. Orang yang tak mahu dunia, Tuhan beri ke dia dunia. Orang nak dunia, Tuhan tak beri ke dia. Kalau beri, istidrak. Saya ingin bertanya, situasi yang terdapat 2 buah kedai makan, bukan kedai makan. Satu kedai orang munafik menentang Islam, dan satu lagi kedai Kapi Zimi. Jika kita ingin membeli yang mana lebih baik, apa? Sama ada kedai Kapi Zimi atau kedai orang munafik? Payah-payah saja yang tanya. Seorang tu orang Islam tapi munafik, dia ni menentang Islam. Seorang ni Kapi Zimi, maka dia Kapi Zimi ni, dia ni maknanya dia akur dengan pemerintah umat Islam. Maka dari segi akidahnya orang Islam lebih baik, tapi dari segi muamalatnya dengan Kapi Zimi lebih baik. Tapi ingat, kita tak pergi kedai orang yang menentang Islam ini jangan kerana kita benci ke dia, dengan tujuan memulau dia itu supaya dia insaf, biar niat kita baik. Bila niat kita baik, ada keberkatannya. Sebab tu kita lawan orang-orang yang menentang Tok Guru ni. Jangan lawan kerana kita benci tubuh badan dia, tak, supaya dia sedar, dia silap dan kembali ke pakal jalan. Kalau gitu perjuangan kita suci. Tapi kalau perjuangan kita nafsu nak marah semata-mata, kalau puak ni biar mapuh tak apa, perjuangan kita tak suci dah. Perjuangan kita kotor.
Kita duduk di akhir zaman, memang pun. Bagaimana cara menghadapi situasi peristiwa akhir zaman yang berlaku sekarang ini? Payah nak jawab gua ni soalan gini. Nah, jadi duduk akhir zaman memang kita sesuai sama dengan akhir zaman. Orang yang duduk zaman Jepun itu tak boleh duduk zaman ni. Nah, lepas tu dia orang duduk sini, duduk sini, Tuhan letak tu comel tu. Orang duduk di ulu, nak di jeli ni ulu, bukit ni. Yang boleh duduk mana? Rumah dalam hutang gitu. Nak, dari nak fikir kita. Nak kata kita nak naik jeli, nak turun ke gerik ni. Tak belah kiri, belum naik bukit. Rumah dalam hutang lah, ada sebuah. Dalam hutang tu jauh, nampak ada sebuah. Duduk mana gitu. Nah, orang gitu, dia memang Tuhan buat boleh duduk situ. Dia tak boleh duduk bandoli, serabut perut. Kita kalau duduk kat dia jadi pening kepala, tak boleh nak beli, tak ada kedai. Jadi begitu jugalah dengan sesuai keadaan zaman kita sekarang. Apa jua pun di mana zaman kita berada, kompas biar duduk